ada presentation. Baru week 2 dah ada presentation ya. Presentation and submission. Sekarang pukul 8.21. Start kelas pukul 9 tau. Tapi kita orang kena start presentation pukul 9. So kita orang kena ada kat sana pukul 8.30. Sebaik duduk college. Tak payah ada jam. Buat apa? Feeling the morning. Kalau ada bukit kat belakang tu lagi tak ada apa. Presentation and ni present to group satu. Lepas tu group 2 IPAI. Aku kena dan ni kita present to group Zoom pula. Kita orang present untuk group 3 ya, psychological. Susah gila weh buat research. Psikologi tak okey, tak orang. Jadi banyak info, cuma banyak wording lah. So kalau nak present melalui pembacaan, kalau nak baca je, nanti lecturer tegur, why baca je? Don't just start typing. Ini script yang I buat semalam, simple script je. Nak muka Sarah present. Yeah. Sarah presenter. Yeah, presenter. Wani. Kaki. Ada gigil. Jangan semua present. We both in the same group. Sarah group 4. Group last. Macam bulan. So kalau last okey lah, selamat sikit lah. Masuk dia macam bulan. Tengok notes masing-masing. Ini Sarah punya notes. Diorang buat hand drawn ya, notes diorang. Ni Wani punya, ni I punya. Tada. Saya perform group. Saya perform. I dengan Wani group first, so kita first. Tapi kita orang first, tapi yang 3. Tapi yang punya first lah, still kita first. Sarah group last, paling last. Mantap. Sebab saya suka bergerak dan observe universe. Ni present tak? Tak patutlah. Based on the given characteristics, from this kind of characteristics, it creates another terms that called socialization. The socialization happens because human interact within a group or family. As we know that from the family. We need to think about that because it's about welfare architecture. The state intervention shapes the structure of elderly housing. Next. Moving to the bantu serempat dia. Buat dengan kamera. Exposed to many events. They find themselves being isolated, especially because they are currently training into a retired space. So they will have a lot of social interaction. That yang diorang rasa waktu bekerja. So diorang rasa diorang tak rasa diorang kekurangan social interaction with. Dah dia tidur. Kita punya projek apa?
Nak makan kat cafe ke makan kat luar? Self-reward. Wait. Self-reward each bar. Yang baru je habis. Yang baru je habis. Habis presentation. So, kita Sarah sebab lembab. yeah. Group paling last kita orang extend break sekarang. Sampai termuntah-muntah sebab lapar. Kita orang group first tau present. Ya tu? Group first. Third. Sarah take the blame. Sarah, okay fine. Dia janji dengan abang kau. Tak maaf guys. Keempat. I rarely record dekat cafe, so here I record. You makan ni kan? I want this but dah tak jadi. I macam biasa hujung. Ayam pedas. Kata nak makan panas. Masalahnya semua dah tak panas dah pukul berapa dah. Awalnya dia kat spaghetti. I Milo. Ni total RM7 ayam, sayur semua. Mana punya berapa? Ni, this one. Bloopers. Kat Sarah nasi dapat. ayam. Dan ni air free. Tak boleh. Okay. Oh, meatball. Yo, besar kan meatball? RM4. 8 lah. Meatball mushroom. Hi guys, so I've just arrived in my room. Wow. Because I actually nampak smooth ya. I know I pakai foundation Skintific Colour Gold sebab colour blue it quite dry for me sebab I memang skin dry. So the Skintific of blue colour is actually suitable for oily skin, but I dry skin, so I decided to pakai yang gold. But turns out it's very smooth and glossy. Oh, tu zoom. Alright. So actually baru je habis presentation tadi. Semua total ada 14 group. 14 group equal to 4 group main group. So habis lewat tadi dalam pukul 1.30 dan now pukul 2.30 lecturer kata sambung kelas pukul 3.30. So ada lagi sejam untuk I rehat, solat and all. Petang pula akan ada subjek yang sama, which is design. Kita orang Isnin and Khamis ada subjek sama, design. Cuma bezanya Isnin design sampai pagi, dari pagi sampai ke petang. Kalau Khamis half day only, pagi je. So petang nanti ada brief about our second task. Sebab tadi first task pun dah present and so on. Baru week kedua, baru masuk week kedua ada present. Macam tu dah architecture. Before ni pun sama je, tak ada beza pun, sama je. Memang dah first week dah start the submission and all. So yeah, ini hari hajat, nanti I will talk to you guys later. Bye. Now actually kita orang tengah nak buat voting. Kita orang tengah nak buat will siapa dapat local atau international. Ipan kata Latan Lilat, tapi aku tak nak Latan Lilat. Tak nak lah. Tak nak Latan Lilat. Will. Sabar. Dah start masuk task kedua. So task kedua kita orang is president study. Ada local or international. So yang first one ni apa? Shit. Yeah, so yang first one ni apa? Oh, okay. Yeah. Apa kita doktor? Sikit je lagi weh. Asal terkejut. Sikit je lagi. Apa aku dah dalam prima culture. Tengah senang nak jumpa prima culture. Permakaca. Prima lain. Prima culture. Dia kait dengan sustainability kan? Macam ni.
Sekejap, cantik lah. Dia boleh jadi so aku pun locate seorang dia locate international je. Banyak ya. Satu-satu diorang point ke main group. Sorry, Banyak satu ya? grup ada berapa orang? Cover 2. Satu grup, 2 rumah, 2 retire place. Satu grup kecil. Ya, satu grup kecil, 2 rumah. Okay, cool. Hai. Oh, tak ada function lah aku. Aku faham lah. Kesian kan korang. Mesti korang kena dapat kata-kata kawan tadi. Kita kena pecah local international. Nah. 3-3. Kecil. Kan kita ada 3 kan grup. Satu grup 2 so 6 bangunan. 3 lokal, 3 international. Betul So lah. contoh macam small kita kan ada 2 benda kan. Kita komit je lah sama-sama sebab macam mesti pula budak tu kena buat international, so budak tu kena Macam masa lagi nak kompos komit je. Maksudnya kita buat local international sama-sama. Macam tu. Okey, je kita pilih local. Kalau betul lah. Apa dah? Kita ada part local. Lokal, okay. International kau kena terus kat dalam grup. Sociological. Lokal kena cari cepat lah. Kena Bukan seseru ke asli? apa dia? Bukan kan grup kita kecil 2 benda kan. Maksudnya kita komit 2-2. Mantap. Orestate. Dementia International. Oh, lagi satu ni Orestate ni ada. Ni mana? Ini Dia international. punya dia punya tu ada tak? Dia punya tu banyak tak dekat HDB ke? Oh, tak tahu. Apa nama? Just standby ni tau. Nanti cari Para je lagi. tengah struggle mencari presiden study nak chop. Yeah. Sini. Nampak buka kamera. Tapi pasal sampai Awak. seorang. Kira ada orang. Lelaki seorang tengah. Boleh lelaki seorang. So, korang boleh. Ada. Tada. Okay dah. Apa duduk? Haji awak boleh. Kau memang suka gunakan aku kan? Tak. Agak lah. So, baju kau pun gelap. Boleh. Cuba Mana tak gambar kamu? Aku nak duduk kat situ. Masa tak ada lagi. Nak duduk macam tu ke? Macam nak kau ambil gambar? Muat boleh kan? boleh. Sebab aku ambil gambar kat atas, so nanti kau dongak. Dongak lah. Patut kena sejuk ke tak? Pasal kata dia on the way. Okay, good. Baru nak duduk bawah. So Fazal duduk mana? Cuba bawah macam ni. Bawah macam ni. Bawah macam ni. Wait, kau pulak lah. Ancap. Mazhab. Tak kau, okey. Ancap kau mana? Macam nasi, mak belakang. Yes. Tengok posisi setiap orang okey tak? Kaki ke? Maksudnya ketinggian. Sebab kalau boleh framing dulu nak. Tapi tengok dia tu framing tak boleh. Patutnya tinggikan tu. Aku tak dengar. Senyum. Okey, 1, 2, 3. Acap senyum. Tengok ni hasil dia. Itulah orang kata kena keras kaki. Tak boleh bersandar lah patutnya aku. Apa gemuk? Apa? Kau macam sekarang. Tak berdiri doh. Okay, acap.
kita orang punya tu. Kita orang punya yang tu tau. Okay, yang this one. Dia take up my brain. Konsep dia tak nak senyum. Konsep dia acak-acak. Tarikan. Oh, tu tarikan. Hari tu ada biawak kan? Kelakar. Hari tu yang dia makan ni. Dia makan. Masalahnya... Oh, ada ke? Masalah dengan bantuan orang. Orang bagi roti. Lepas tu, once orang bagi roti, ikan tu melompat tau. Bila ikan tu melompat je, dia tangkap. Badan dia. Busuk ke? Itu aiskrim. Aiskrim mana kalau you beli? Oh, bukan Sukefi eh? Sukefi dah tak ada? Kefi mahal. Oh, yang ini Baiduri 1. Kita orang duduk kat blok ni. Tu Baiduri 2. Itu Fakulti. kita orang. Yeah. Dia item Pucuk Alam tau. Itu dia orang kuliah. Itu dia orang kuliah. Yang tu Fakulti Seni Reka. Kalau sini macam ni lah. Ya, dia orang diam. Sini tasik paling besar dekat UiTM Pucuk Alam. Tapi kalau air pancut tu keluar lagi cantik kan. Actually tu selalu petang-petang dia buka air pancut tau. Mungkin tadi hujan so dia tak buka aku. Tak tahu lah timing dia macam mana. Kita orang healing tau sebenarnya. Tadi baru lepas subject design. Tadi I record banyak benda dalam kelas. Record diorang shooting. Waktu I record tu you ada ke? Waktu I record tu you tengah shoot tak? Tak perasan. I duduk belakang you. Oh ya? Yeah. Oh yang tu eh? Ya, Sarah. Waktu tu lah yang diorang tukar angle tu. Tak you. Tapi cantik lah angle tu sebenarnya. Tak, belakang. Dia belakang. Oh, dia zoom sendiri tu. Dia zoom sendiri. Sama ada mata kita orang dia nampak. Dia cari kat hapus. Nampak tak apa yang kita orang nampak. Jadi kalau kat gambar dia macam reflection je. Dia sebenarnya bergerak tau. Dia macam awan. First time I nampak kabus atas tasik betul. Macam dia fogging. I ingat yang orang fogging tadi tu. Tapi dia fogging belah sana bukan belah sini. Jadi fogging ke tasik. Itulah jam. Di mana? Tangga. Pernah sekali je. Sekali. I naik pun bukan sebab nak bersenam pun. Sebab waktu tu nak pergi jumpa kawan. Dia dekat Dahlia. Lepas tu dia kata lah, dia naik, Farah naik je tasik dekat tangga tu. Seorang? Ya, I seorang. Waktu tu I takut tau. Sebab Pukul apa waktu tu? petang. Waktu tu I plan dengan dia nak naik bas rapid balik Shah Alam. Lepas tu I pun naik lah situ. Dengan bawa I kena naik sebab rapid kat atas je. Lepas tu I naik. Waktu dah pertengahan jalan, I terkejut hari tasik punya. Masa I tasik ni macam private sangat kan. Macam bahaya kan. Kalau malam-malam bahaya kalau jalan seorang kan. Lepas tu naik tu pun dah mengah. Lepas tu naik satu lagi tu kan. Ya Allah, pengsan. Macam Ada kejayaan. Ya benar ke? Benar yang kali macam Allah dah pernah. Dah Lina tu dah atas lah. Sama macam. Lepas tu destinasi kau orang ke mana? Kita orang pergi Jamu, pergi Jilan. Macam jalan-jalan saja healing. Cari kafe macam beli AC. Oh, naik tangga kejayaan. Kalau korang pergi di Ciamu, dari sini macam mana? Dari sini naik Bas? tak bukan naik bas. Kita orang naik tangga kat Dahlia tu. Okey. Straight sampai Kosarina. Lepas tu ada tangga kejayaan. Nak turun. Tangga kejayaan turun ke kafe eh? Tak saya
Kafe fakulti atas. Okey. Lepas tu mana? Kafe dia orang kan dekat dengan Dengan jalan tu kan? fakulti tu kan. So kat situ macam Ada roundabout. Oh, kat situ ada hit and shit. Lepas tu boleh lah jalan depan sikit. Ada Syamu semua tu. Dia dekat roundabout tu kan. Memang explore betul lah waktu tu bila? Awal-awal? Sem 3, sem 4. Awal-awal lah. Rasa masa entering ni nak explore atas kan. Explore pun waktu tu naik kereta. Pernah naik bas? Pernah, sekarang dia macam Ya. Ramai lah. teramai lah. Mempit. Tapi sebab kita pun station kan. Dia tak ramai. Macam nak station yang seterusnya tu macam tak ramai. Oh yelah sebab dia orang baru balik dari kelas yang panjang tu. Ya, salah. I ada survey hari tu, I sajalah survey macam monthly Grab, from company Grab kan. Lepas tu dia kata, oh adik, akak tak boleh nak ambil adik lah sebab akak kena hantar student dari Rafflesia ke Kasuarina ke maksudnya diorang nak beratur naik bas tu ramai sampaikan dia terpaksa ambil Grab hari-hari. Dia bayar lah, bayar monthly, tak tahulah berapa dia bayar. Dari Kasuarina nak turun ke fakulti semata-mata. Dia tangga penat macam dah penat cantik kan. Tapi tak rasa pressure ke diorang hari-hari nak kena beratur? I cuba lah walaupun dia ada dekat sikit dekat. 許さないかんな